Dua filem paling gila tentang duit, tapi sebenarnya kedua-dua bagi pengajaran besar tentang kewangan, tuan-puan. Dalam Money Heist, semua watak bukan nak jadi jahat. Mereka cuma terdesak. Tekanan hidup, masalah kewangan, sistem ekonomi yang buat mereka rasa tersepit. Bila tidak ada simpanan, tuan-puan, bila duit kita hilang nilai, semua orang sanggup buat apa saja untuk survive. Dan ada satu benda yang profesor kejar dari awal sampai akhir, iaitu emas. Kenapa bukan duit, tuan-puan? Sebab dalam dunia sebenar, emas tidak boleh dicetak, tidak boleh dimanipulasi, dan nilainya kekal dalam jangka masa panjang. Dalam Squid Game pula, tuan-puan, hampir semua pemain masuk bukan sebab tamak, tapi sebab hutang. Hutang kad kredit, hutang peribadi, hutang gaya hidup, sampai sanggup masuk permainan maut semata-mata nak bebas daripada beban kewangan. Squid Game ajar kita satu benda, tuan-puan. Bila kita hidup tanpa simpanan, hutang mula mengawal hidup kita. Dua cerita, satu pengajaran. Kalau kita tidak kawal kewangan, tuan-puan, kewangan akan mengawal hidup kita. Emas bukan sekadar pelaburan, tetapi ia perisai. Supaya kita tidak jatuh dalam perangkap hutang, tekanan hidup dan keputusan terdesak. Bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, klik sign up, saya bantu. Sebaiknya,